Pernah tak terfikir, kenapalah perakaunan ni banyak sangat rule dia? Tak boleh ke kita rekod ikut suka hati je? Selamat datang. Hari ni kita nak bongkar apa sebenarnya peraturan permainan atau the rules of the game dalam dunia accounting ni. Okey, jom kita start. Okey, cerita kita ni bermula dengan satu soalan yang rasanya ramai antara kita pun tertanya-tanya. Watak kita hari ni, Zuhail, dia pening kepala. Dia tanya apa salah tak boleh campur aduk je semua benda ni? Kenapa kena ikut peraturan sangat? Soalan yang bagus kan? Dan jawapannya tentulah salah. Tapi jawapan tegas cikgu dia ni sebenarnya bagi kita rangka untuk perbincangan kita hari ni. Ada 3 tiang utama, 3 pilar yang pastikan accounting ni sentiasa teratur dan kita boleh percaya. Apa dia? Andaian, prinsip dan batasan. Jom kita bedah satu persatu. Okey, kita mulakan dengan yang pertama iaitu andaian perekonan. Andaian ni, bayangkan macam ground rules lah. Benda paling asas yang semua accountant kat dunia ni setuju untuk ikut sebelum diorang mula catat apa-apa. Ibarat macam, okey kita semua setuju pasal benda ni dulu, baru kita boleh main game ni. So, Zuhair pun tanya satu soalan yang sangat praktikal. Boleh tak saya guna duit bisnes untuk beli handbag peribadi? Soalan ni memang selalu orang tanya kan? Agak-agak apa jawapannya? Jom kita tengok. Jawapannya semestinya tak boleh. Ini adalah antara peraturan paling asas dalam accounting. Duit bisnes untuk bisnes, duit peribadi untuk peribadi. Mesti asingkan. Kenapa? Senang je. Supaya kita betul-betul nampak bisnes tu untung ke rugi. Kalau dah campur aduk, macam mana nak tahu? Kalau pemilik nak guna duit syarikat juga, boleh. Tapi kena rekod sebagai ambilan, bukan belanja bisnes. Secara rasminya, benda inilah yang kita panggil andaian entiti berasingan. Poin utamanya mudah je. Dalam dunia perakaunan, awak dan bisnes awak adalah 2 orang yang berbeza. Totally separate. Kenapa ini penting gila untuk usahawan? Sebab inilah satu-satunya cara untuk awak nilai kesihatan bisnes tu secara objektif. Bisnes ni betul-betul buat duit ke? Atau duit tu sebenarnya habis untuk support lifestyle kita je? Nampak tak bezanya? Okey, Zuhai ada soalan lain pula. Macam mana pula kalau dia plan nak buka bisnes untuk 3 bulan je? Projek pendek. Perlu ke nak pening-pening kepala ikut semua rules ni? Logik juga soalan dia kan? Tapi, dalam dunia perakaunan, cara kita fikir tu lain sikit. Kita sentiasa beranggapan atau kita assume yang bisnes ni akan terus hidup untuk jangka masa yang sangat-sangat panjang. Tak ada tarikh luput. Ini bukan kita tilik nasib tau, tapi ini adalah andaian asas yang kita pegang. Konsep ni namanya andaian usaha berterusan atau going concern. Kenapa ini penting untuk you sebagai pemilik bisnes? Sebab andaian inilah yang bagi kita lesen untuk beli aset-aset mahal macam mesin, bangunan, kenderaan. Kita beli sebab kita yakin bisnes ni akan guna aset tu untuk buat duit bertahun-tahun lamanya, bukan untuk jual balik esok. Tanpa andaian ni, tak ada gunanya buat perancangan jangka panjang. Okey, soalan seterusnya. Kalau kita dah andaikan bisnes ni hidup selamanya, macam mana pula kita nak tahu dia untung ke rugi? Takkan nak tunggu sampai bila-bila baru nak kira kan? Ini yang Zuhair fikirkan. Kenapa ada report setiap suku tahun, setiap tahun? Dan ini membawa kita ke andaian yang ketiga, andaian tempoh perakaunan. Senang je. Kita ambil hayat bisnes yang panjang tu dan kita potong-potong jadi beberapa bahagian yang sama besar. Biasanya 12 bulan. Apa gunanya untuk owner bisnes? Fikirkan macam ni. Ia macam report card bisnes awak. Setiap tahun, dapat report card. Boleh tengok apa yang okey, apa yang tak okey. So, bolehlah kita adjust strategi untuk tahun depan. Tak payah tunggu 10 tahun baru sedar bisnes dah rugi. Alright, settle tiang pertama. Jom kita masuk tiang kedua, prinsip perakaunan. Kalau tadi, andaian tu macam ground rules atau kepercayaan asas, prinsip ni pula lebih kepada manual arahan. Dia ajar kita step by step bagaimana cara nak rekod sesuatu transaksi tu. Okey, tengok situasi ni. Zuhai dapat bil elektrik bulan Disember 2024. Tapi due date bayaran tu bulan Januari 2025. Jadi dia pun fikir, belum bayar lagi, tak payahlah rekod untuk tahun 2024. Logik akal macam betul kan? Tapi, betul ke dalam accounting? Salah! Sekali lagi, salah! Dalam perakaunan, peraturannya sangat jelas. Kita rekod belanja bila kita dah guna servis tu, bukan bila kita bayar. Kita dah guna elektrik tu bulan Disember, jadi ia adalah belanja untuk bulan Disember. Tak kisahlah kita bayar bila. Dan inilah dia, prinsip pengiktirafan hasil dan belanja.
Konsep yang sama terpakai untuk hasil juga. Kita rekod jualan bila kita dah hantar barang, bukan bila customer bayar. Kenapa benda ni penting sangat untuk usahawan? Sebab ia bagi gambaran untung rugi yang sebenar setiap bulan, bukan gambaran yang dikacau oleh bila duit masuk atau keluar. Dengan cara ni, barulah kita tahu bulan mana yang perform, bulan mana yang tak. Keputusan bisnes pun jadi lebih tajam. Dan akhir sekali, tiang kita yang ketiga. Okey, kita dah ada andaian, kita dah ada prinsip, nampak macam perfect. Tapi dunia sebenar tak macam tu. Kadang-kadang ada had-had praktikal yang kita kena fikirkan. Dan inilah yang kita panggil batasan perakaunan. Zuhai pun pening lagi. Dia dengar orang sebut-sebut pasal cost benefit atau cost benefit. Tapi apa kena-mengena pula dengan accounting ni? Dia tak faham. Jadual ni jelaskan dengan simple. Prinsip kos manfaat ni senang je maksudnya. Kos untuk buat sesuatu rekod tu tak boleh lebih mahal dari faedah maklumat tu sendiri. Bagi you all yang ada bisnes, inilah lesen untuk jadi praktikal. Maksudnya, accounting tu sepatutnya jadi alat untuk bantu awak, bukan jadi beban. Kedai runcit kecil tak payahlah upah accountant super mahal atau beli sistem software berjuta-juta, guna Excel pun dah cukup. Sesuaikan ikut saiz bisnes. Praktikal kan? Jadi, kita dah cover andaian, prinsip dan batasan. Sekarang, jom kita zoom out sikit dan tengok gambaran besar. Kenapa kita susah payah ikut semua rules ni? Apa sebenarnya matlamat akhir dia? Matlamat utamanya cuma satu, untuk hasilkan penyata kewangan yang berguna. Semua peraturan ni wujud untuk pastikan laporan kewangan kita tu boleh dipercayai dan jujur. Supaya kita boleh bandingkan prestasi tahun ni dengan tahun lepas secara adil. Supaya maklumat tu relevan dan senang orang nak faham. Dan yang paling penting, supaya kita dapat maklumat tu on time untuk buat keputusan. Kalau report siap setahun lepas bisnes dah bungkus, tak ada gunanya kan? Dan inilah intipati dia. Mesej utama daripada semua yang kita bincangkan ni, tujuannya adalah integriti, kepercayaan. Supaya bila orang tengok penyata kewangan kita, tak kiralah bank ke, pelabur ke, LHDN ke, diorang boleh percaya 100% pada nombor-nombor yang kita tunjukkan. So, nampak tak semua peraturan ni bukan sekadar teori dalam buku teks. Ia sebenarnya adalah alat yang sangat praktikal untuk bantu kita buat keputusan bisnes yang lebih bijak. Jadi, soalan terakhir saya untuk anda. Cuba bayangkan anda seorang pemilik bisnes. Lepas dah tahu semua ni, apakah satu keputusan yang mungkin anda akan buat secara berbeza esok dengan hanya menggunakan salah satu je peraturan yang kita bincangkan hari ini? Cuba fikirkan.